budak ni tak bangun-bangun lagi. Bangun Danish. Dah pagi buta macam ni masih lagi tidur. Bangun. Dah nak pergi sekolah dah. Apalah kau nak jadi ni? Hai Danish. Apalah cita-cita kamu ni? Kamu nak jadi apa nanti bila besar? Yelah mak. Danish nak pergi sekolah dulu. Muah. Assalamualaikum. Danish, awak ni dah berapa kali datang lambat ke sekolah? Nak jadi apalah awak ni? Akademik ke laut? Apatah lagi kokoh? Maaf cikgu. Lepas ni saya dah tak buat dah. Yelah tu. Dah, duduk. Terima kasih cikgu. Okey kelas, hari ini kita akan bincang tentang cita-cita. Cita-cita ialah perkara yang kita perlu capai ketika dewasa. Jadi cikgu nak tahu cita-cita awak semua. Kita mulakan dengan Ijat. Saya nak main bola tu, macam tu. Okey, baik, duduk. Muiz pula. Cita-cita saya nak sambung bisnes bapak saya. Ayam goreng Muiz. Wow, bagus-bagus. Danish? Saya nak jadi Tak entah, tak ada cerita. Datang sekolah pun lambat, exam dah ke laut. Sasa tak ada masa depan, kan? Betul apa kau cakap? Tak apalah Danish, awak duduk je lah. Cepat dah kan? Ada bapak ni lah. Yelah, aduh. Ni lah budak tak ada cita-cita tu kan? Dia lah ni. Aku dengar kan, orang tak ada cita-cita ni, dah besar nanti, dia boleh dapat tepi jalan tau. Uish, kau serius lah? Serius. Dah coba dia buat muka marah pula. Aku pula. Dia kena takut aku. Weh, Nish. Yo. Kenapa? Tak Macam ada- sedih je. Kalau ada apa-apa, share-share lah. Tak ada apa-apa lah Jad. Aku cuma terasa je tadi dekat kelas. Kan tadi diorang ejek aku. Aku ni bukan tak ada cita-cita. Tapi aku pun tak tahu aku nak jadi apa. Aku ni jenis tak ada pendirian. Bila fikir balik kan, aku nak jadi apa Aku rasa lah kan Jad, aku nak jadi orang kaya lah. Macam Datuk Alip Syukur tu. Barulah aku boleh beli Honda FD2R. Lepas tu aku nak dikenal dari ramai orang. Barulah semua orang nak dekat dengan aku. Kan? Cop. Sebelum kau nak capai semua benda tu, kau kena rajin belajar. Siapkan kerja sekolah yang cikgu bagi. Barulah ilmu kau bekat. Lepas tu, kau kenalah hormati guru. Jaga hati dia orang. Baru ilmu senang nak masuk. Cita-cita tak akan jadi kenyataan kalau kita hanya tunggu peluang datang. Kadang-kadang kita kena jatuh dulu, gagal dulu, baru kita belajar macam mana nak berjaya. Sebab setiap usaha yang kita buat hari ni sebenarnya sedang membawa kita lebih dekat dengan impian kita. Sekuat manapun aku, suara ini tiada mendengar. Teriaklah, berhentilah berharap. Teruskan hidupmu